Emas public gold, kalau tuan-puan tengok dekat sini, ni emas, account emas gap ni, cukup je gram 1 dinar, tuan-puan boleh keluarkan item macam 1 dinar ni. Ni 1 dinar. 1 dinar bukan 1 gram. 1 dinar 4.25 gram. Kini 1 dinar 4.25 gram. Cukup je 1 dinar boleh keluarkan, ataupun boleh keluarkan 5 gram macam ni. Ni 5 gram. 5 gram ni maksudnya kat sini 5 gram lah. Ini saya sampai 200 gram ni. Okay, saya tak apa, emas saya dah banyak tuan-puan. Ini sebahagian kecil emas saya. Jadi dapat keluar ni, tuan-puan keluar lah, simpan sendiri. Public gold tak ada syarat. Tuan-puan beli kena tunggu tempoh matang seminggu baru boleh ambil emas. Tak ada. Beli hari ni keluarkan hari ni pun boleh. Beli hari ni keluarkan hari ni. Nak cepat, nak keluarkan item macam ni, pergi dekat Gold ATM. Gold ATM public gold. Tengok nak cari Gold ATM senang je. Home, tuan-puan pergi dekat di sini. Kalau tuan-puan penyimpan emas public gold, sepatutnya tuan-puan ada mobile apps ni. Find us our ATM. Kalau tuan-puan nak cepat, nak turun dapat hari ni terus. Okay, sebab kalau branch public gold tak simpan stok yang kecil-kecil ni. Gold ATM, pergi withdraw je terus. Okay, nampak? Okay, cukup gram terus keluar. Jadi account emas gap ni bukannya untuk tuan-puan simpan gram banyak macam ni. Saya ni sebab emas saya dah ada macam-macam tuan-puan, jadi saya pun tak tahu nak keluarkan item apa. Saya letaklah dulu. Nanti nak keluarkan, saya boleh, kalau item besar-besar macam ni, saya set appointment. Saya set appointment, pergi ambil dekat branch. Item besar ni, okey. Kalau saya cakap item besar, bagi public gold, item besar ni ialah paling kecil 10 dinar. 10 dinar ni bukan 10 gram 42.5 gram. Paling kecil yang dikatakan besar. Dan 50 gram. Dan 50 gram. Item besar ni public gold tak boleh post tau. Yang bawah pada ni semua boleh post direct kepada tuan-puan menggunakan service post bill insurance. Ni gold bar 50 gram. Okay, ini bunga emas, design bunga emas. Ini tak boleh post ni, value dia, sebab value dia tak cover insurance.